Penting tak kita simpan emas? Okey. Walaupun soalan tu nampak ringkas, tapi jawapan dia agak panjang. Jadi boleh dengarkan sampai habis. Okey. Penting tak simpan emas? Jawapan saya tersangat-sangat penting, khususnya kepada mereka yang baru sahaja bekerja ataupun anak muda yang baru sahaja nak kenal realiti kehidupan. Okey. Sebab apa? Sebab kita kena faham yang sebenarnya bila mana kita dah bekerja, tabungan ni adalah perkara yang paling penting. Okey. Sebab tu dalam masa kecil kita ada tabung menera haji. Tabung menara haji yang warna putih tu kan. Dan kita sentiasa tengok dulu kita ada iklan-iklan menabung, kita ada iklan-iklan SSPN dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab simpanan adalah asas kepada kekayaan. Tapi kita kena faham yang bila mana kita kata simpanan adalah asas kekayaan, bukan semata-mata kita menyimpan saja. Tapi kita kena faham, one of the way yang kita boleh menyimpan adalah dengan cara kita simpan tu dah bagus. Tapi kita cuba simpan dalam bentuk next level, iaitu simpanan dalam bentuk aset ataupun emas. Jadi, sebab itu pada hari ini kita kena faham bila mana kita nak menyimpan, kita boleh fokus kepada simpanan emas. Kenapa? Emas yang pertama ini long term, dia akan naik nilai. Jadi pada hari ini kalau kita rasa macam kita nak menyimpan dan menabung saja dekat tabungan ataupun instrumen pembankan, it's okay, no problem. But trust me, lagi 5 ke 10 tahun kita akan rasa menyesalnya aku tak bermula dengan simpanan emas. Apa? Emas memberikan pulangan. Ini bukan cerita auta tapi berdasarkan fakta. Ketika mana saya bermula tahun 2019, emas harganya RM180 per gram. Hari ini tahun 2025, harga emas mencatatkan paras tertinggi RM533 per gram, melebihi 100% kenaikan. Bukan auta tapi adalah fakta yang saya ceritakan kepada anda. Maknanya kata apa? Contoh, harga 1 kilo pada hari ini, harga dia RM1,5 juta. Tahun 2019, harga dia baru RM180,000. Bermakna kenaikan harga emas 100% ataupun lebih 2 kali ganda. Jadi, kalau anda tanya soalan penting tak simpan emas, bagi saya sangat-sangat penting kerana simpanan emas adalah next level berbanding simpanan yang biasa. Tapi, kena ingat, anda kena pilih sebuah syarikat yang bereputasi tinggi, anda kena pilih syarikat emas yang memberikan ilmu dan yang paling penting kita tahu bagaimana cara nak kaya dengan emas, bukan saja simpan emas semata-mata. Jadi nak tahu, kena simpan emas dengan Waliul dan juga tim FMG Associate, tekan saja link di bio, saya bantu anda secara percuma.